21 Ramadan. Ini adalah malam yang pertama daripada malam-malam ganjil daripada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan, sunnah Nabi SAW yang tak pernah miss, tak pernah tinggal. Nabi akan beriktikaf di dalam masjid selama 10 hari dan 10 malam. Apa cara Nabi iktikaf? Cara Nabi iktikaf macam ni. Nabi akan masuk sebelum masuknya 10 malam yang terakhir ni, maksudnya sebelum masuk malam yang ke-21 ni, Nabi akan masuk ke dalam masjid membawa kelengkapan untuk tidur. Nabi dulu tidur dalam kemah lah. Nabi buat kemah sikit supaya kalau tersingkap aurat apa, tertutuplah aurat Nabi ni. Dan juga Nabi akan beribadat dalam kemah tu. Nabi akan baca Quran, Nabi akan solat, semua buat dalam kemah tu. Dekat dengan tempat imam lah, sebab Nabi imam. Nabi buat kemah tu dekat dengan tempat imam, dan Nabi akan tidur di situ, makan di situ, semua di situ, termasuklah mandi. Ada riwayat kata Nabi mandi pun di dalam situ, sebab masjid Nabi dulu tak ada kapet, ada semua tanah je. Jadi Nabi tidur di situ, makan di situ, mandi di situ, semua kat situ. Buang air tak boleh lah dalam masjid, buang air kena keluar lah daripada masjid. Tapi semua yang lain Nabi buat dalam masjid. Makan macam mana? Kita ni memanglah, kita ni persoalan penting, kita makan lah kan. Saya dah cerita dalam siri-siri yang sebelum ni bahawa sunnah Nabi SAW di dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan biasa pun Nabi ni makan sikit je. Tak ada apa pun makanan Nabi. Makanan Nabi ni kurma tu lah. Kadang-kadang makan roti. Jadi makanan Nabi ni tak ada sisa sangat. Kalau ada pun biji-biji kurma tu je lah sisa-sisa makanan Nabi SAW. Tak perlu sangat nak cuci-cuci pinggan, cuci-cuci kuali, tak perlu sangat. Sebab apa? Sebab makanan Nabi ni sikit sahaja. Jadi Nabi SAW akan duduk dalam tu selama 10 hari 10 malam berturut-turut, tak keluar langsung daripada masjid. Setengah ulama kata keluar je daripada masjid maka terbatal lah iktikaf kita, niat iktikaf kita. Nabi SAW tak pernah tinggal. Sekali sahaja Nabi SAW pernah membatalkan ataupun Nabi pernah tidak iktikaf. Yang pertama, Nabi pernah membatalkan iktikaf ketika isteri Nabi. Semuanya nak iktikaf juga. Jadi Nabi tengok, apa ni, seri-seri semua nak iktikaf ni. Ni dah jadi niat lain ni. Ni ada niat lain ni. Sebenarnya nak iktikaf ke nak apa? Jadi Nabi pun membatalkan iktikaf. Dan Nabi gantikan. Nabi qada Nabi tak batal lepas tu dah lah, seronok lah pergi shopping-shopping. Tak. Nabi qada balik. Nabi iktikaf dalam bulan Syawal. Yang kedua, Nabi pernah tidak beriktikaf ketika Nabi nak membebaskan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah berlaku di awal bulan Syawal. Maksudnya perjalanan menuju ke Mekah tu berlaku di 10 akhir Ramadan. Jadi Nabi tidak beriktikaf pada 10 akhir Ramadan tu. Sebab apa? Sebab Nabi dalam perjalanan bermusafir. Tapi Nabi qada juga. Nabi qada pada tahun depan, tahun terakhir hijrah Nabi SAW. Nabi beriktikaf selama 20 hari 20 malam. Itulah dia iktikaf Nabi SAW, sunnah dalam 10 akhir Ramadan.